Azizul, wartawan cilik dari SK Taman Daya 3. Hari ini saya ingin berkongsi tentang cara mencegah penularan wabak influenza. Influenza ialah penyakit demam dan sersema yang mudah berjangkit. Kalau kita tak berhati-hati, ramai orang boleh sakit. Langkah pertama, jagalah kebersihan diri. Basuh tangan dengan sabun dan air bersih, terutamanya sebelum makan dan selepas ketandas. Langkah kedua, pakai pelitup muka jika kita batuk atau sersema. Ini supaya kuman tidak tersebar kepada orang lain. Langkah ketiga, minum air yang banyak, makan makanan berkhasiat supaya badan kita kuat dan sihat. Akhir sekali, kalau kita tidak sihat, berjumpalah dengan doktor. Ingat semua, kalau kita jaga kebersihan dan ikut langkah-langkah ini, kita dapat mencegah penularan wabak influenza. Saya Amsyah bin Azizul, wartawan cilik melaporkan TV PSS D3. Menyuarakan fakta, memikat makna. Sekian, terima kasih.